Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada Muhammad Syamil bin Abdul Syukur, Muhammad Adi Adli dan juga Muhammad Nur Adib akan membentangkan tugasan kumpulan kami di Masjid At-Taqwa Bandar Bukit Mahkota. Jadi kami akan menghadiri pengajian yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Syafiq merujuk kepada kitab Mestikah Hadis yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Basmeh yang juga merupakan salah seorang ulama Nusantara. Jadi mari kita lihat. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahad ya sahi kay tastarih wa buthad du'a. Di tengah perkembangan ilmu Islam di Nusantara, ada sebuah hadis kitab yang begitu dekat di hati masyarakat. Kitab itu bernama Mestikah Hadis, sebuah himpunan hadis yang disusun dengan teliti, penuh hikmah dan sangat mudah difahami oleh umat Islam. Mestikah Hadis adalah hasil karya tokoh tersohor Syekh Abdullah bin Muhammad Basmeh. Beliau dikenali sebagai antara sarjana yang banyak menyumbang kepada penyebaran ilmu di tanah Melayu melalui penulisan dan penterjemahan. Dalam karya ini, beliau menyusun hadis Nabi SAW dalam bentuk yang ringkas, tersusun dan sesuai dengan keperluan masyarakat pada zamannya serta generasi selepasnya. Keistimewaan Mestikah Hadis terletak pada cara penyusunannya. Ia tidak hanya menghimpunkan hadis tetapi mengelompokkannya mengikut tema seperti akhlak, ibadah, keluarga, muamalat dan adab-adab kehidupan. Penyusunan ini menjadikannya mudah dirujuk oleh pelajar, pendakwah, guru agama dan sesiapa sahaja yang ingin memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara praktikal. Lebih menarik lagi, setiap hadis disertakan dengan huraian ringkas yang membantu pembaca melihat pengajaran dan mesej utama yang ingin disampaikan. Ia bukan sekadar bacaan ilmiah tetapi juga bahan tarbiyah yang mendidik jiwa masyarakat. Sejak diterbitkan, Mestikah Hadis menjadi salah satu kitab yang paling banyak digunakan di sekolah agama, surau, masjid serta dalam kuliah-kuliah pengajian. Bahasanya lembut, jelas dan dekat dengan gaya pertuturan masyarakat Nusantara. Inilah sebabnya ia diterima luas. Ia menghubungkan antara ilmu hadis dengan kefahaman masyarakat tempatan tanpa membebankan atau mengelirukan. Kekuatan sebenar kitab ini ialah kemampuannya menjadikan sunnah Rasulullah SAW mudah diamalkan dalam kehidupan seharian. Walaupun zaman berubah, nilai Mestikah Hadis tidak pernah pudar. Ia terus dicetak, dibaca dan dipelajari hingga hari ini. Generasi baru masih menjadikannya sebagai rujukan untuk membina akhlak, memperbaiki ibadah dan mendekatkan diri kepada sunnah. Karya ini membuktikan bahawa apabila ilmu disampaikan dengan hikmah, ia mampu merantasi masa dan mendidik banyak generasi. Mestikah Hadis bukan sekadar sebuah buku. Ia adalah warisan keilmuan Nusantara, sebuah panduan yang membawa kita menghampiri Rasulullah SAW melalui kata-kata, nasihat dan pengajaran baginda. Melaluinya, masyarakat dipandu untuk hidup dengan akhlak yang mulia dan hati yang lembut sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar. دايما بالحماة المتاشر رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه wasallam suatu hari telah bersabda dalam Al-Quran. Nabi kata pada di waktu awalnya أعلمكم ما جهلت بما علمني يومي هذا. Berkata, ketahuilah sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan supaya aku mengajarkan, mu'allimkan, aku mengajarkan kamu kepada kamu semua akan apa yang kamu tidak tahu daripada perkara yang akan diajarkan kepada Tuhan ini. Yang berhadap kullu malin nahaytuhu abdan halalan
Dia kata segala harta benda yang apabila seseorang mendapatkannya dengan mana-mana jalan yang benar dan disebut sebagai halal. Dan bersama hadis sesungguhnya وإني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. Jika sesungguhnya mereka didatangi, maksudnya sesungguhnya aku telah jadikan hamba-Ku semuanya suci bersih daripada keamanan dan amal syirik. Betul-betul benar menyebut keadaan semuanya. Dan sesungguhnya mereka didatangi dan berdaya oleh syaitan sehingga semua yang besar di antara mereka menyeleweng dan besok dan banyak ajaran ada. Demikianlah sedikit pengenalan tentang Mastika Hadis, sebuah karya yang telah membimbing masyarakat Nusantara memahami ajaran Rasulullah SAW dengan lebih mudah dan jelas. Walaupun zaman berubah, nilai dan hikmah yang terkandung di dalamnya tetap segar, terus menghidupkan hati dan menyuburkan jiwa. Semoga kita semua mengambil manfaat daripada warisan ilmu ini dan menjadikannya sebagai panduan dalam membina akhlak, memperbaiki diri serta mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kerana menonton. Teruskan menyokong perkongsian ilmu kerana setiap detik yang kita luangkan untuk memahami agama adalah langkah menuju cahaya yang lebih luas.